Yang dekat side mirror tu besi ke bang? Okay, so ni phone holder yang aku pakai daripada Kwik. Aku dah pakai ni dekat setahun lebih dah. So far masih lagi okey. Tak berganjak. Macam ni lah kejadiannya daripada aku pasang sampailah sekarang. So untuk abang yang bertanya tu, ya, yang ni memang mount ball besi. Okay, dia punya material dia besi. Memang padat, tak tercabut guys. Nampak tak? Dia punya kualiti dia memang padu. Yang bestnya phone holder ni dia datang dengan ni. Yang ni dia ada safety dia. Dia ada lock dia yang tersendiri untuk buka phone holder ni. Kalau tak ada benda ni, tak boleh buka phone holder daripada Kwik ni. Yang ni lah yang aku cakap tu. Ini dia punya kunci pembuka tu. So kalau kita masuk dekat sini, barulah boleh buka phone holder ni. Kalau kata kita nak pusing macam ni, tak boleh guys. Dan yang satu lagi best, dia pakai quick and secure. So macam mana nak letakkan phone, masukkan phone macam tu, ketat dia macam ni, ketat sikit dia ikut size phone. Lepas tu lockkan dia macam ni. Settle, phone takkan terbang ni lah. So far aku dah pakai phone holder ni dekat setahun lebih. Tak pernah lagi lah phone aku tercampak. Dan juga phone holder ni aku ada pakai dekat motor-motor yang aku ambil tu review. Motor besar lah. So aku bawa dalam 180. So far memang ok, tak ada masalah. Jadi yang kat mana dapatkan phone holder daripada Kwik ni, aku sediakan link dekat bawah tu. Harga dia murah je geng. Kita jumpa di next video, bye bye.